salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, masih lagi bincangkan 7 ayat yang awal. Bagi kalian memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada muka surat 209, jadi yang ke-7, surah Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Lillahi min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahul mu'minun. Binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'dah walakinna aktharan nasi la ya'lamun ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sadaqallahul azim. Alif Lam Mim. Bangsa Rom telah dikalahkan di negeri yang dekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam berapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang, dan di hari kemenangan bangsa Rom itu bergembiralah orang-orang yang beriman kerana pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendakinya dan dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Sebagai janji yang sebenar-benarnya daripada Allah, Allah tidak akan memungkiri janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir sahaja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Dalam kuliah lalu saya telah terangkan kepada tuan-tuan bahawa turunnya ayat ini bermaksud pada peringkat awal tentera Parsi berjaya mengalahkan tentera Rom dalam daerah kekuasaan Rom yang paling dekat dengan negara Arab, iaitu disebut dalam kitab tafsir sama ada negara itu negara Syam ke, Jordan ke, Palestin ke. Ini mengikut pendapat daripada Muqatil, ataupun pendapat Mujahid ini berada dekat dengan Jaziratul Arab. Jadi pendapat terakhir ni mungkin lebih tepat. Jadi pasukan Rom selanjutnya akan mengalahkan Parsi dalam masa beberapa tahun ke hadapan, antara 3 hingga 10 tahun dari waktu terjadinya pertempuran yang pertama. Maka demikianlah hari-hari yang kami berikan kepada manusia. Wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Itulah hari yang ada penggiliran untuk manusia. Sekali engkau berada di atas, sekali engkau ada di bawah. Jadi realiti ini menunjukkan kebenaran pemberitahuan satu perkara gaib yang akan berlaku. Seperti yang telah saya jelaskan kepada tuan-tuan bahawa mukjizat yang berlaku dalam kehidupan Nabi ini terbahagi pada 3 bahagian dalam kategori yang dikemukakan oleh Syekhuna Dr. Salah Al-Fatah Al-Khalidi. Jadi telah dijelaskan bahawa Maharaja Parsi pada masa itu yang bernama Sabur menakluki negara Syam dan negara yang berada di bawah kekuasaan Rom, termasuklah Al-Jazirah dan kawasan-kawasan hujung Empire Rom itu. Akibatnya Maharaja Rom menjadi terdesak sehingga pukulan itu, pengepungan itu berlaku sampai Konstantinopel. Dikepung dalam masa yang begitu lama. Tapi akhirnya Maharaja Rom ini berjaya mengembalikan kerajaannya, dan itu berlaku sekitar tahun 627 Masihi. Beberapa tahun selepas turunnya Suat Rom yang mungkin turunnya sekitar 620 Masihi. Jadi dalam 5 hingga 7 tahun terbukti kemenangan mutlak itu berpihak kepada Rom selepas mereka ditewaskan. Jadi kejadian kemenangan Rom ke atas Parsi ini pula berlaku dekat daerah Ninawa ataupun Nainawa, dekat dengan Sungai Tigris di Iraq. Jadi kekalahan itu menyebabkan Parsi mengakhiri pengepungannya terhadap Konstantinopel, dan kemudian Maharaja Parsi bernama Abrawias pun mati pada tahun 908 di tangan anaknya sendiri bernama Shirweh. Ini sejarah lah tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi Rom dengan Parsi memang menguasai dunia pada masa itu. Parsi berkuasa di timur sementara Rom berkuasa di barat. Keduanya seringkali berebut penguasaan ke atas negeri Syam. Jadi bila Allah menyatakan lillahil amru min qablu wa min ba'd, semua urusan baik sebelum atau sesudahnya semua dalam ketetapan qada dan kadar Allah SWT. Ya Allah, berbanyak kalimah ini, ayat ini kita baca mungkin ribuan kali, mungkin lebih daripada itu, tapi adakah kita beriman dengannya tuan-tuan? Sebab dalam tadabbur terhadap ayat ini, kalau kita lihat dalam kitab tajuk Rihatul Tadabbur fi Rihabil Quran, penulis mengatakan kullu nasin tarahu li fi'atin aw jama'atin aw ummatin innama huwa juz'un min zalikal wa'dil kabir. Sungguhnya apa saja yang kamu lihat dalam kehidupan ini, kemenangan satu golongan terhadap yang lain, mengatasi seorang terhadap yang lain sama dengan cara yang betul ataupun disifatkan ada penipuan, sebenarnya semua itu adalah ketetapan daripada Allah SWT menuju kepada kemenangan yang Allah janjikan untuk umat Islam. Jadi jangan kamu merasa bingung, merasa keheranan, takut, merasa putus asa kalau melihat kepada apa saja yang kau buat ni tidak berhasil, kerana semua itu kulluha ailatun linnasri wat tamkin. Sama ada kau berjaya atau tidak, saudara, dan apa jua yang kau jayakan, yang kau lakukan, maka jangan risau, jangan bimbang, di hujungnya ada kebaikan yang Allah janjikan. Maka ayat ini kita baca saban hari, saban waktu.
waktu, saban tahun, tapi keimanannya di mana? Demikianlah kalau kita melihat pembantaian kepada umat Islam yang berlaku di Palestin itu, jangan sampai ada dalam hati kita sedikit pun rasa ragu, sangsi terhadap kemenangan yang bakal Allah berikan. Maka umat Islam kena bayar harga yang mahal terhadap peristiwa yang berlaku itu. Mereka yang meninggal dunia, mereka yang mati syahid, tapi semuanya ketuannya telah ada di sisi Allah SWT. Itu sebab dalam ayat ini, seperti yang saya huraikan dalam Quran yang lalu, pengulangan penyebutan di sini, wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Berapa kali perkataan disebut tibak ni, ghalabihim sayaghlibun. Kenapa diulangi perkataan itu? Memadai kalau kita lihat dari struktur bahasa Arab, penyampaian maknanya berlaku tanpa ada min ba'di ghalabihim. Tapi penjelasan yang lain daripada Al-Imam Sawi dalam Hasyiatus Sawi alal Jalain, bahawa penyebutan min ba'di ghalabihim di sini adalah untuk mengisyaratkan kepada umat bahawa kemenangan ni ketentuan daripada Allah. Seperti ini katakan tadi, kamu menyusun macam-macam strategi, tapi kamu sangkakan kamu menang, rupanya kamu kalah. Tentara Amerika itu menyerang Vietnam dengan harapan dia menang, berbagai persenjataan canggih dibawa, tapi Amerika pulang dengan amat mengaibkan. Maka menunjukkan kepada kita bahawa kemenangan ataupun kekalahan itu semuanya ketetapan Allah, supaya mereka faham bahawa di sini walaupun syaukah, walaupun networking, kekuatan mereka itu, ketersusunannya, kelengkapan perangannya, tapi itu semua percaturan kamu yang Allah tetapkan lain daripada itu. Maka umat Islam padahal menang walaupun bilangan mereka tak sampai sepertiga daripada golongan musyrikin dan dibandingkan dengan persenjataan kaum musyrikin, alat-alat perangan mereka miliki, tapi umat Islam menang. Maka penyebutan di sini adalah untuk mengisyaratkan, beritahu kepada umat, kepada mereka yang baca Al-Quran, bahawa percaturan ini datang daripada Allah SWT. Falau kana ghalabatuhum bisyaukatihim lakana alwajib an yaghlibu qabla ghalabihim. Kalau nak ukur kepada kekuatan mereka, mereka menang. Tapi ketentuan Allah tidak, bahawa perumpamaan kehidupan itu seperti roda yang berputar. Wa hum ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dia tafakkaru fi dha'fihim wa yatazakkaru annahu laysa biquwwatihim wa inma zalika bi amrin huwa min 'indillahi ta'ala. Untuk mereka sedar bahawa kemenangan itu ataupun kekalahan semuanya hikmah, qada dan keadaan Allah yang maha bijaksana di atas ketentuannya. Maka itulah yang berlaku, bukan apa yang kamu kehendaki. Langkah menariknya kata-kata mereka, anta turid wa huwa yurid wa nahnu nurid lakin Allah yaf'alu ma yurid li'annahu fa'alu lima yurid. Bagus kata-kata ni kan, anta turid, engkau nak, wa huwa yurid, dia nak, wa nahnu nurid, dan kami hendak, lakin Allah yaf'alu ma yurid, tetapi hujungnya Allah buat apa yang dia hendak. Li'annahu fa'alu lima yurid, kerana dia memang berkuasa untuk menentukan iradahnya yang berlaku dengan kudratnya, bukan apa yang kau hendak, tapi apa yang Allah hendak, itu yang akan berlaku. Maka realiti ini merupakan satu pemberitahuan tentang perkara gaib yang pastinya akan berlaku, iaitu ketundukan Parsi terhadap Rom, dan Rom berhasil untuk memperolehi kemenangan mutlak, seperti ini katakan di daerah Nainawa ataupun Ninawa dekat Sungai Tigris, dan dengan kemenangan itu membuktikan kebenaran wahyu Al-Quran Karim. Jadi kemenangan tak selalunya berdasarkan kepada kekuatan material ataupun perancangan kita yang teliti, tapi kekuatan hanya satu, keupayaan untuk mendapat kemenangan, dan dia ditentukan dengan takdir Allah SWT. Ada kalanya orang yang lemah mengatasi orang yang kuat. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak peristiwa yang menunjukkan golongan yang sedikit itu yang menang. Baca kisah Talut dan juga Jalut. Wa qatala Dawudu Jalut wa atahu Allahul mulka wa 'allamahu mimma yasha. Nanti ada peluang kita baca lagi sekali surah Al-Baqarah, surah yang membawa keberkatan dan hidup ini, bahawa kisah tentang Daud membunuh Jalut, padahal Daud merupakan seorang budak yang menggunakan lastik saja. Maka Allah menyatakan lagi, wa yauma idzin yafrahul mu'minun bi nasrillah. Pada hari itu, orang ketika Rom mengatasi Parsi, maka orang Islam akan bergembira, orang beriman akan gembira. Rupa-rupanya yang Allah kehendaki di situ bukan setakat kemenangan Rom ke atas Parsi, tapi juga kemenangan al-haq al-batil, kemenangan umat Islam di medan Badar mengatasi kesombongan dan kejahatan yang ada pada bangsa jahiliah Quraisy. Sebenarnya Allah menyatakan yansuru may yasha wa huwal azizur rahim. Allah menolong siapa yang kehendakinya. Dia buat sekehendaknya. Dia maha kuat, tidak dapat dikalahkan. Dia maha membalas buatan musuh-musuhnya. Yang memberi kemuliaan kepada orang dekat dengannya dengan bantuan kekuatan dan kekuasaannya, dan dalam masa yang sama dia merupakan penyayang kepada hamba-hamba. Dia tidak akan membiarkan orang yang zalim menguasai orang yang benar. Imam Tirmizi, Ibn Jarir dan juga Ibn Abi Hatim dan juga Al-Bazar meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahawa ketika berlakunya perang Badar, Empire Rom berjaya mengatasi Empire Parsi. Maka orang beriman masa gembira atas peristiwa itu. Allah menurunkan firman-Nya, wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Jadi kemenangan, ada setengah yang mengatakan bahawa kemenangan Rom ini berlaku ke atas Parsi sewaktu Sulhul Hudaybiyah. Maknanya bagi mereka yang kedua, mazhab atau pendapat yang kedua ni mengatakan bahawa turunnya surah kemenangan Rom ini yang akan berlaku dan tempoh bid'u sini itu berlaku setahun sebelum hijrah. Pendapat pertama tadi mengatakan 5 tahun sebelum hijrah.
Jadi wa'adallahi la yukhlifullahu wa'dah walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguhnya berita yang kami sampaikan kepadamu wahai Muhammad sallam, bahawa kami akan memenangkan Rom ke atas Parsia adalah janji yang benar. Jadi janji Allah ni berlaku dalam kehidupan setiap hari, setiap waktu kita melihat. Hatta wa in tala lailul zalami fi ummatik, walaupun kamu melihat lamanya kegelapan menyeliputi umat ini, pembunuhan umat Islam di Bosnia belum selesai lagi, tiba-tiba berlaku pembunuhan umat Islam di Uyghur, pembunuhan umat Islam di Palestin, menafikan hak mereka berlaku di benua India. Walaupun demikian yang kamu saksikan setiap waktu, setiap masa, tapi wa'adallahi la yukhlifullahu wa'adah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ini merupakan sunnatullah, bahawa sunnatullah yang digariskan bahawa dia pasti akan memberi pertolongan kepada golongan yang benar. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hukum Allah ini dan tindakan-tindakannya, yang semua itu kalau kita lihat landasannya adalah keadilan. Kerana manusia ni sifat dia, mereka tidak tahu. Kerana dapat kita lihat dalam ayat Allah SWT di sini, bila Allah menceritakan bahawa sebenarnya mereka tidak mengetahui. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Bahawa manusia ni hanya mengetahui perkara yang bersifat keduniaan saja. Bahawa mereka hanya mengetahui perkara yang lahir daripada kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat itu adalah lain. Maksudnya kat sini, wallahu alam, mereka menyangkakan dengan pencapaian keduniaan mereka, apa yang mereka miliki, material yang mereka ada, kekayaan mereka ada, penternakan ke, pertanian ke, apa perkara-perkara yang mereka capai di sudut keduniaan, harta yang banyak mereka miliki di bank ke, mereka merasakan bahawa dengan perkara sedemikian memadai, cukup, dan mereka telah menguasai segala-galanya. Dalam bab agama ni, mereka tak tahu apa-apa. Mereka tak pernah terfikir, tak pernah merenungi, tak pernah melihat masa depan, nasib mereka besok, adakah bekalan nikmat yang diperoleh ini di akhirat nanti, ataupun diterhenti setakat mati dan menjadi rebutan orang yang tinggal. Dia tak pernah fikir setakat itu. Fikirannya buntu dan dia bingung. Jadi mereka ni lama-lama tidak mengetahui perkara yang berguna untuk mereka di akhirat. Ilmu mereka ni terbatas kat dunia saja. Bahkan mereka ni tidak mengetahui hakikat di dunia, namun mereka mengetahui hanya zahirnya saja. Kelazatan, keseronokan hidup mereka ni seumpama binatang. Sebab itu kalau kita lihat dalam kitab tafsir mengatakan seseorang daripada mereka kalau melihat pada dirham dengan dinar, tengok duit tu ketuk sikit saja, dia dah tahu ini emas asli ke ataupun emas tiruan. Ini dalam bab keduniaan. Tapi bila bertanya tentang sembahyang, perkara-perkara bersifat hak Allah SWT, mereka tak peduli. Lebih malang lagi kalau orang ni merupakan orang Islam tapi kemudian dia meninggalkan Islam. Kalau orang-orang kafir tu satu perkara lah, bahawa kehidupan mereka memang serba-serbinya merupakan pencapaian keduniaan itu menjadi ukuran dan target mereka. Tapi di kalangan orang Islam pun ada yang bersifat demikian, iaitu bila mereka merasakan perkara-perkara akhirat ini tidak penting untuk mereka. Yang penting di mana ada pencapaian keduniaan, maka itu yang mereka akan buru. Tuan-tuan dimulakan sekalian, saya teringat satu kisah. Kita pun berada pada bulan Ramadan. Kisah seorang ulama yang terkemuka namanya Syahabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali. Ini seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang terkenal namanya dengan Ibnu Hajar Al-Haytami Syafi'i. Ibnu Hajar ni bukan sahaja seorang ulama hadis yang terkemuka, bahkan seorang ulama fiqih yang hebat. Walaupun hidup tanpa bimbingan ibu bapa, Ibnu Hajar ni sangat rajin belajar. Oleh sebab kecerdasannya, beliau telah diizinkan oleh Allah untuk menulis macam-macam buku dalam usianya belum mencapai 20 tahun pun. Tuan, saya bawa cerita ni antara buku beliau yang terkemuka bertajuk Zawajir fi Iktirafil Kabair. Zawajir fi Iktirafil Kabair. Tu kata beliau dalam buku ni, sejak kecil aku ni terbiasa menziarahi kubur ibu bapaku untuk membaca Al-Quran. Aku datang ke kubur ayah ibu untuk membaca Al-Quran setiap pagi. Dan beliau akan mengkhatamkan Quran di kubur ayah ibunya dalam bulan Ramadan, terutamanya pada 10 hari yang penghabisan. Allah hebat. Kisah ni tuan-tuan, bahawa pada tahun itu beliau berusaha untuk mengkhatam Quran dan targetnya pada 27 Ramadan, seperti ini dikatakan kebanyakan ulama, itulah hari berlakunya Lailatul Qadar. Tapi dia tak sempat nak khatam sebelum subuh, maka dia terpaksa pergi lagi kubur ayah selepas subuh, sambung lagi baca. Ketika membaca ayat-ayat terakhir daripada Juz Amma, mengkhatamkan Quran di kubur ayah ibunya, tiba-tiba dia mendengar satu suara, suara mengejutkan. Padahal matahari hampir terbit pada hari itu, hari ke-27 Ramadan. Allahu Akbar. Apa kisah ni sebenarnya tuan-tuan? Saya nak bawakan kaitan bagaimana kehidupan manusia yang dipenjarakan oleh keduniaan sehingga melupakan bahagiannya akhirat. Alangkah ruginya orang sedemikian tuan-tuan. InsyaAllah saya akan lanjutkan kisah ni dalam kuliah akan datang. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.